Strategi untung simpanan di Gap. Untuk mula simpan emas, ramai yang beranggapan mereka perlu tunggu harga turun atau ada modal besar. Sebenarnya, dengan akaun emas Gap atau Gold Accumulation Program, tuan-puan boleh mula simpan emas mengikut bajet tuan-puan, bukan mengikut harga pasaran. Gap membolehkan kita beli emas serendah RM100 sahaja tanpa perlu fikir berapa gram atau berapa harga semasa. Setiap kali tuan-puan tambah simpanan, sistem akan tukarkan nilai ringgit tuan-puan kepada berat emas dan direkodkan dalam akaun emas yang patuh syariah. Keuntungan sebenar simpanan emas bukan pada beli emas dengan harga termurah, tapi pada konsistensi mengumpul gram demi gram, bulan demi bulan. Inilah strategi berkesan yang digunakan oleh ramai penyimpan emas yang telah pun berjaya dengan tabungan emas. Tanpa sedar, simpanan mereka membesar jadi ratusan gram bahkan kilogram emas. Jika tuan-puan masih menunggu harga terendah untuk bermula, tuan-puan mungkin akan terus menunggu dan terlepas peluang. Dengan Gap, tuan-puan boleh mula hari ini walaupun dengan bajet yang kecil dengan 100 ataupun 1 gram. Mulakan langkah pertama tuan-puan, beli emas mengikut bajet bukan mengikut harga. Hana bantu mulakan tabungan emas di Public Gold. Boleh bermula sama ada dengan RM100 atau 1 gram. Tuan-puan boleh rujuk pin video di profil Hana. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.